Jom masak ikut resepi Kak Zahida, ayam masak sos tiram ketumbar. Jom kita start. Mula-mula tumis dulu serai, daun kari dengan bawang merah. Lepas tu kita masukkan pula bahan kisar. So masukkan pula cili giling, masak sampai dia pecah minyak. Masukkan pula air panas. Pun sama tujuan dia tu sampai dia pecah minyak. Lepas tu kita masukkan pula bahan-bahan ni dan kita gaul sepati. Tambah lagi air panas, masak bahan tadi tu sampai dia pecah minyak. Lepas tu kita masukkan pula asam keping dan kita seasonkan dengan garam. Masukkan ayam goreng. Okey. Lepas tu masukkan pula sos tiram. Tambah 1 kotak santan. Lepas tu tambah lagi air panas untuk banyakkan lagi kuah dia. Masukkan cili padi, nak merah ke hijau ke terpulang. Lepas tu kita hias dengan daun sorghum, masuk daun lainnya. Okay, dah siap. Selamat cuba.